Okay, please introduce yourself. English ke? Taklah, tak. Okay, Abah kenalkan diri. Lepas tu, apa yang Abah buat sekarang? Assalamualaikum. Nama saya Haji Faizal Yusof dan saya seorang remiser di Kenanga Investment Bank Berhad dengan pengalaman lebih 30 tahun lah. So selain daripada jadi remiser, saya juga seorang speaker untuk kelas saham, seminar saham From Zero to Hero yang telah dijalankan selama lebih 12 tahun, 15 tahun lah sejak tahun 2010. Okay, ceritakan sikit macam mana hidup Abah masa membesar di kampung awal Universiti Melaya. Sebenarnya saya lahir tahun 1970 dan tinggal di kampung awal Universiti Melaya sejak tahun 1978 lah kan. Sebab apa? Sebab bapa saya seorang pengawal, jadi dapat quarters kat situ kan. So hidup biasa-biasa je macam budak-budak in the 70s kan, bermain-main mencari spider dan sebagainya. Lepas tu mungkin di sana ramai student-student Universiti Melaya yang datang daripada seluruh Malaysia yang tinggal dan menyewa di kampung awal tu. Jadi mungkin kat situlah saya berjumpa dengan kakak-kakak, abang-abang angkat yang pelajar-pelajar universiti yang agaknya menyebabkan saya juga berminat untuk jadi seorang yang terpelajar lah seperti mana mereka. Okay. Bagaimanakah kehidupan sebagai anak kepada seorang pengawal keselamatan membentuk siapa Abah hari ini? Anak sebagai seorang pengawal keselamatan tu dulu sebenarnya malulah nak mengaku bapa jaga kan. Tapi sebenarnya saya tak langsung dia motivate diri kita lah. Bila kita orang susah kan, kita selalu makan kerang kan, yang beli 20 sen sekati kan. Jadi kita nak ubah kehidupan keluarga lah kan. Kita motivasi diri bila tengok orang lain lebih berjaya kan. Bila tengok kakak-kakak dan abang-abang yang di Melaya tu semua pandai-pandai kan. Jadi kita motivate diri kita, kita nak menaikkan status keluarga lah. So motivasi dia datang dari situ sebenarnya.